Ini lagi selesa sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 26 bulan saya menziarah Cik Muzammil lah sekali lagi di Taman Meranti lah. Dulu dia duduk di Kampung Tengah, sekarang pindah ke Taman Meranti. Beliau ni kanser usus. Dah tak berapa Mel, tak berapa awak punya kanser usus ni? Dah tahap berapa? Nombor 4 dah So sekarang ni dia rasa sakit-sakit lah ni dia hatinya rasa bisa tahap kesakitannya tu kata dia 7-8 dah, sakit sangat. So hari ni kita tengok anak-anak dia tak sekolah, yang tua pun demam. Apa kita boleh bantu sekarang ni, dia minta katil, kita bagi katil lah. Walau bagaimanapun saya nasihatkan anak-anak dia kena sekolah ni, jangan selalu tak hadir. Abang nombor 2 ni cita-cita besar nak jadi pegawai bomber. Kalau tak sekolah macam mana nanti kita ikhtiar lah macam mana supaya anak-anak beliau ni, bapak dah sakit, anak-anak dia ni, anak besar ni kena bagi pendidikan yang berterusan lah. Hari ni kita bawa katil boleh adjust ni, mudah-mudahan bagi keselesaan negara dia lah. Dia ni tak boleh tidur lah, tak boleh tidur mudah-mudahan dia dapat tidur dengan selesa lah. Itu sajalah daripada tim kami. Sekian, terima kasih.